Video ni aku tujukan khas kepada ibu-ibu yang menggunakan epidural. Kalau boleh, jangan terasa, jangan down atau rasa diri ni tak berguna. Macam kita mengambil jalan mudah untuk melahirkan anak dengan menggunakan epidural. Because me, myself, agak rasa sedikit reluctant knowing that a man can feel that beranak ni mudah. First time of being a mother, I thought it's going to be a great journey for me to get through it. Aku decide, I even told the doctor that I do not want to take epidural sebab aku tahu aku banyak dosa dalam hidup kan. Aku nak rasa apa yang mak aku rasa. Gitu. Bila aku dah cuba bertarung, aku menunggu bukan construction bodoh, itu buat bangunan. Contraction lah. I am so shocked sebab aku tak tahu apa itu contraction. Sebab aku tak pernah senggugut. Bapak sah. Aku ambil epidural and then Dr. Bius datang. Aku duduk dan bila dia cocok dekat belakang, aku rasa sejuk dan aku baring balik. Ya Allah, aku rasa lega. Dan bila ambil epidural ni buat aku tenang. Sebab aku macam dah mula overthinking dah masa tu. Jadi aku rasa proud lah. Aku ambil epidural, aku tolong diri aku. So my question to mummies out there, do we look so worthless, maybe cheating throughout our give birth journey kan? Sebab kita ambil epidural. Proses nak buat anak ni memang best. Semua suka. Cak, cek, prak, curut. Aku cakap je lah because it is what it is kan. Bila beranak ni, kita dengan overthinkingnya. Am I gonna die? Is my child going to be okay? So shout out to all mummies yang menggunakan epidural ketika melahirkan anak. Is either option tu diberikan, you terpaksa ambil ataupun you request. It's okay. Badan kita yang rasa, jangan rasa down sebab kita mengambil jalan mudah untuk mengurangkan kesakitan kat badan kita. Jadi kepada para suami atau bakal bapa, tak payah judge cara bini kau nak beranak sebab dia yang nak keluarkan anak kau. Seorang suami adalah seorang leader, mencari nafkah yang memberikan perlindungan, bagi tempat tinggal, bagi anak-anak makan, semua. Salute. Tapi kalau bab-bab beranak ni, never talk shit about a woman who gave birth to your kids that came from your sperm. Dan Allah izin benda tu. Sebab pengorbanan seorang suami mencari nafkah, building empire, being a team leader in a family. For me, dia macam tak boleh nak dibandingkan dengan pengorbanan isteri yang melahirkan anak. Tak boleh nak dibandingkan siapa yang lagi bagus, siapa lagi penat, siapa lagi letih, siapa yang letak makanan atas meja. For me, dia tak boleh dibandingkan langsung because it was so different. Suami pergi kerja pun, keselamatan suami pun tak boleh nak dijangka. Pengorbanan isteri ketika melahirkan anak pun tak boleh dijangka. Kita tak tahu lepas ni hidup ke tidak, ke lumpuh ke, payudara londeh ke, semua pengorbanan masing-masing. Buat nak seret kau faham tak? Yang mengandungnya kita. Jadi sama-sama lah kita menghargai pasangan kita. Assalamualaikum. Saya nak sambung make up. Kejap lagi aku dah kerja.